Prinsip asas di dalam membuat simpanan emas, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Emas tidak ada pendapatan. Maksudnya tuan-tuan beli emas, keuntungan daripada emas tu bergantung kepada kenaikan harga emas sahaja. Contohnya tuan-tuan, ini adalah item 1 kilogram. 1 kilogram tuan-tuan, pada 2 tahun lepas tuan-tuan harganya sekitar 350,000 sahaja. Sekarang tuan-tuan, 1 kilogram yang sama, harga dia sekarang mencecah 650,000. Jadi keuntungan dia bergantung kepada kenaikan harga emas tadi. Dia tidak ada dividen secara bulanan ataupun dividen secara tahunan seperti ASB ataupun tabah haji. Jadi tuan-tuan, ada kata tuan-tuan jumpa mana-mana syarikat yang bagi pulangan, yang bagi dividen, yang bagi pendapatan secara bulanan ataupun tahunan, itu adalah ciri-ciri scam cepat kaya yang bertopengkan emas. Prinsip asas emas tuan-tuan, beli emas tidak ada pendapatan. Keuntungan emas hanya berlaku kepada kenaikan harga emas sahaja. Dan yang kedua tuan-tuan, prinsip asasnya adalah beli emas dapat emas fizikal. Beli emas mesti dapat emas fizikal. Jadi di depan saya ini adalah berbagai jenis emas daripada pihak Public Gold. Ini item yang paling besar yang ada sekarang, iaitu item 1 kilogram. Ini bukti tuan-tuan, mana-mana syarikat itu syarikat yang betul, mesti beli emas dapat emas fizikal. Jadi anda kata tuan-tuan nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.